rebus ke dikukus ke apa ni? Dia kukuh lah. Dah kukus baru ni lah. Tapi ada perasanya lah yang Ya. dikukus ditaruh lah apa-apa barang. Tapi dia yang ni dia rasa original je lah air ni, air rasa laut ni. original. Oh, yalah sebab ada kulitnya kan. Ya. Lepas tu dia makan dengan dia punya garlic sauce ni. Ni tengok. Besar. Dapat dari mana ni? Dari Yang ni daripada Jepang. Oh, Jepun. Oh, jauh. Yang ni kita nak suruh abang rasa. Pegang je lah, abang pegang je. Makan yang sudu lah. Oh, makan sudu pakai tangan lah baru nikmat. Oh, nikmat. Nanti suap dekat ni pula. Cuba. Yang besar, yang besar. Nak kuah ni? Sebab tadi tu sikit. Tak dapat rasa yang kecil. Tak rasa, betul. Dia kena besar, abang rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak explain macam mana dia punya isi? Bagi explain. Abang. Sebab dia dagingnya besar kan. Cuba jangan taruh pelantar. Oh, jangan taruh ni. Tak rasa yang original lah. Ya, Dia masih pun. Kita tak ada letak apa-apa lah. Sedap lah. Selalu kan beli yang kecil-kecil. Yang macam ketam tu. Ni yang besar. Memanglah dapat datang sini. Anak-anak yang bawa. Anak yang bawa. Anak-anak yang belanja. Berapa lama dah mengidam? Oh, dah lama sangat. Lama sangat. Sebenarnya Encik dah datang sini. Tapi Encik tak beli lagi king crab ni. Oh, bagi lagi. Okey. Dah bagi anak-anak. Boleh kita nak suruh Aksik bagi rating ni. Oh, berapa? 1/10 ya 10 lah. 10/10 lah. 10/10 lah. Ya. Okey, bang, kita nak suruh abang jemput warga-warga Selangor abang datang sini. Abang cakap. Kami datang dari Kelang menziarahi nasi lemak lobster. Jadi benda ni menjadi viral dan kita teringin nak sampai sini lah. Alhamdulillah pada hari Jumaat ni kita telah sampai sini dan saya dah rasa Panggil semua. Fresh. jadi dijemput pada sahabat-sahabat dan teman-teman yang lain. Ada masa ada masa ke-8 dah singgah je nasi lemak king crab dan boleh rasa sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sedap.